Hello there. Pernahkah anda dengar tentang projek Necromancer? Apa sebenarnya rancangan rahsia sisa-sisa Empire ni? Projek Necromancer adalah salah satu rancangan rahsia Empire selepas kejatuhan Emperor Palpatine, dan ia penuh misteri serta kontroversi. Projek ni diperkenalkan dalam siri The Mandalorian, di mana ia diketuai oleh Brandon Hux, ayah kepada General Hux dari The Force Awakens. Tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan semula Emperor Palpatine melalui proses cloning. Ini juga menjadi sebab kenapa Empire sangat obses dengan eksperimen genetik dan force sensitif seseorang individu selepas kejatuhan Death Star. Projek Necromancer adalah asas kepada kebangkitan Palpatine dalam The Rise of the Skywalker. Namun ramai berminat percaya ia juga berkait dengan Snoke dan asal-usulnya. Persoalannya, adakah ini rancangan terbesar Empire atau ianya sekadar permulaan untuk sesuatu yang lebih mengerikan? Jangan lupa like dan follow saya, dan kita akan sama-sama bongkar rahsia gelap Star Wars bersama.